Okey, hari ni kita nak try cabbage roll ubi leka. Rasa dia segar dan rasa crispy cabbage tu. Lepas tu bila kita letak sos atas dia ni, rasa mani-mani pedas di hujung tu. Rasa ubi tu masuk dengan kita punya menu. Kalau korang nak buat majlis ke, buat diet ke, ni makanan dia. Jom saya ajarkan. Rasa kampung yang tak pernah hilang. Mula-mula, masukkan isi ayam, mushroom, carrot dan bawang putih ke dalam blender. Blend sampai semua bahan jadi halus dan sebati. Seterusnya, panaskan minyak dalam pan, masukkan adunan tadi, kemudian tambah sos tiram dan black pepper. Kacau sampai masak dan naik bau. Bila dah sepati, daun sup dan ubi siap masak dari ubi leka. Gaul perlahan supaya inti jadi lebih lembut dan berperisa. Cara kita buat sos pula. Panaskan sedikit minyak, masukkan bawang putih, tos tiram, kicap masin, air, chili flakes dan tepung jagung. Kacau sampai sos jadi pekat dan berkilat. Kemudian ketepikan. Seterusnya, celur kubis sampai daun lembut dan senang dibentuk. Ambil inti dan balut dengan daun kubis satu persatu sampai kemas. Akhir sekali, sedikit minyak dalam pan. Kemudian goreng cabbage roll tadi sampai bahagian luar nampak brownish dan cantik. Angkat je bila dah masak sekata. Okey, dah siap. Cabbage roll rangup di luar, lembut dan berjus di dalam. Sesuai untuk hidangan seisi keluarga. Berminat nak try resipi ni? Boleh tekan back ni sekarang. Bye. Saya nak sambung makan.